kesehatan, kekuatan, kesempatan dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini dan kita telah berjaya salat fardu maghrib secara berjamaah. Jadi itu pada malam ini mari sama-sama duduk seketika di taman-taman surga untuk kita ikuti kuliah maghrib kesehatan, puasa dan ubat. Kena tahu, jangan keliru. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan Al-Fadil Cik Ibnu Zarif bin Muhammad Ramli, pegawai farmasi klinik kesehatan Manir ke Masjid Donasi pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini sama-sama kita lapangkan dada. Kuasa kami dapat seketika bersama-sama kita ikuti sebelum kita menjalani ibadah puasa. Jadi sama-sama kita puasa dan ubat kena tahu, jangan keliru. Begitulah tajuk yang akan dikupas oleh Encik Ibnu Zarif bin Muhammad Ramli, pegawai farmasi klinik kesehatan Manir. Fadhal masykurah. Ini hormatnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal 'amali wa khairi ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal 'amali wa syarri ma fihi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi masjid. Saya bagi je lah mas. Terima kasih kepada pengurusi masjid, AJP masjid, jemaah masjid yang saya hormati sekalian lah. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk memberikan ceramah yang bertajuk puasa dan obat. Kena tahu, jangan keliru. Terima kasih Tok Imam tadi bagi intro kepada saya. Saya rasa biasa jadi MC majlis ni rasa. Sedap dengar rasa. Terima kasih lah. Okey, untuk maklumat semua, ceramah ini adalah di bawah program Jelajah Farmasi Imaratu Masjid 2026. Untuk maklumat semua, program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pesakit dan orang ramai lah mengenai siapa-siapa yang pesakit yang ada obat ataupun bukan pesakit pun tahu tapi dia kena ambil tahu mengenai obat-obat yang ketika bulan puasa cari betul, dan lagi-lagi orang yang mengidap penyakit kecil manis lah. Okey, sebelum saya mulakan ni, saya perkenalkan diri sendiri walaupun dah perkenalkan saya. Saya pegawai farmasi Ibnu Zarif bin Muhammad Ramli yang bertugas di klinik kesihatan Manir di bawah daerah PKDKT. Okay, dengan rakan-rakan saya Cik Ikwan, Cik Nazri, dengan Cik Syukur, Mbak Basri. Yang saya ditemani oleh 4 orang rakan lah. Okay, sebelum saya mulakan ceramah saya nak beritahu dululah beberapa perkara asas dululah. Okay, kita tahu dulu apa itu obat sebenarnya. Obat tu adalah bahan untuk 3 perkara dululah. Kita ambil tahu sikitlah mana tahu tu. Alhamdulillah yang tak tahu ni kita boleh sebarkanlah selepas ni lah. Okay, obat tu adalah untuk 3. 1 adalah untuk mencegah lah. Dan 2 mengawal, dan ketiga adalah untuk merawat. Okey. Macam mana tu? Pencegah tu seperti vaksin lah. Vaksin seperti meningococcal, orang nak pergi umrah atau pergi haji, diperlukan vaksin meningococcal untuk elakkan jangkitan otak lah. Okey. Kalau mengawal ni macam mana? Mengawal tu untuk merawat penyakit kronik lah, seperti orang yang ada darah tinggi, kecil manis. Kalau macam merawat tu seperti orang sakit perut lah. Obat ni untuk 3 kali ni kita pegang situ. Okey, boleh setakat ni dah. Suara jadi jelas tak? Boleh boleh tekan lagi dengar dah. Okey. Seterusnya saya nak cerita kat segi ada 2 benda lah mengenai obat yang kena tahu.
Obat innovator, obat generik. Biasa kalau kita sebut obat kan kita sebut nama brand lah. Contohnya Panadol. Panadol tu innovator. Kalau generik Parasil. Tapi bahan aktif dia ada sama. Maksudnya paracetamol, Panadol, paracetamol. Kalau generik Parasil tu pun sama bahan aktif paracetamol. Dia punya dosis tu sama, tapi biasanya beza dari segi harga je. Kalau dari segi keselamatan, keberkesanan dan kualiti, sebelum nak keluar di pasaran tu memang kena ikut 3 perkara tu. Okey, boleh setakat ni. Okey, seterusnya saya nak sebutkan jugalah apa-apa jenis obat ataupun produk kesihatan yang ada tuntutan obat. Mana-mana farmasi, klinik berdaftar, swasta, kerajaan wajib ada 2 perkara yang perlu ada pendaftaran dia. Di mana satu tu kena wajib ada hologram, satu lagi kena ada nombor MAL. Kira mana hospital dengan mana-mana klinik ke nak jual ke nak bagi pesakit ke, dia wajib ada 2 tu. Okey. Boleh setakat ni kan. Baru nak start tu, baru intro kan. Okey, puasa. Okey, sedia maklumlah sebagai orang Muslim, puasa ni merupakan rukun Islam yang ketiga yang disyariatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa orang yang tentu, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain, dan wajib ke atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, itu memberi makan orang miskin. Okey, saya sebut 2 ayat ini adalah sebelum saya mulakan, sebab pesakit ni agama Islam kita ni mengutamakan kesihatan ganda-ganda pun, walaupun ibadah tu yang utama rukun Islam, tapi kesihatan didahulukan. Kalau mudarat sebenarnya kira dilonggarkanlah untuk merusah, untuk pakai rusah lah. So jadi kalau memang pesakit itu tidak mampu ataupun dia memerlukan obat supaya dia boleh merawat kesihatan dia, dia kena buka puasa. Okey, boleh setakat ni. Okey, obat okey, untuk makluman, kalau dalam yang edaran buku tu yang mana tak dapat, nanti boleh tengok melalui telefon lah. Kalau siapa dah dapat ni, boleh kabar saya, kata share QR tu, nanti boleh tengok kat situ. Okey, dalam buku tu ada menyatakan, boleh tengok buku surat yang seterusnya tu, ada 8 obat yang tidak membatalkan puasa lah. Kalau kita pegang sini ni sepakat ni pun, ini slide yang ceramah yang saya nak bagi ni ambil daripada bahagian Kementerian Farmasi dan bahagian lah, mana dia orang dah berbincang dengan para mufti, dengan doktor yang diberi inilah tauliah untuk memberitahu 8 maaf saya 6 obat kan. Okey, antara yang obat tidak membatalkan puasa adalah yang pertama obat suntikan. Obat suntikan ni seperti contoh yang obat suntik dalam kulit, di bawah kulit, yang dalam saluran darah tu dengan dalam otot. Contohnya macam contoh dalam bawah kulit tu, pernah tengok insulin tak? Orang cacak insulin, yang tu di bawah kulit kan. Mana ni tak batal puasa lah situ lah. Kalau macam salur darah tu, macam ada orang accident, kadang-kadang ada masuk obat dalam wayar dalam salur darah tu, okey, kira kita pegang tak membatalkan puasa lah. Okey, baik, seterusnya ni. Okey, seterusnya obat koma. Okey, obat koma selagi mana dia berkoma dalam tak melebihi rongga lah. Okey, sebab istilah puasa ni yang membatalkan puasa adalah apabila dia melepasi rongga lah. Rongga tu maknanya masuk rongga mulut, hidung dengan telinga. Maknanya tidak melepasi parah, kita pegang situlah, jadi tak batal. Jadi obat koma tu kira koma tak sampai lah sampai situ. Okey. Seterusnya obat sapu, seperti obat sapu, minyak untuk pelembab apa semua, untuk merawat kulat ke apa, jadi tidak membatalkan puasa.
Dan obat titik mata telinga, yang mana tak asalkan tidak membatasi gegenang telinga. Ini maksudnya kalau kat telinga tu tak adalah sapa, susah nak sapa gegenang telinga tu. Kalau sapa gegenang telinga tu macam ibarat lapisan yang kedua. Kalau kena tu memang sakit perih lah. Maknanya agak susah lah, melainkan gegenang tu salipisan telinga tu dibocor. Mungkin ada kisah accident ke apa. Okey, seterusnya pernah tahu obat sakit jantung? Biasa obat sakit dada, biasa dia makan obat apa? Tahu? Obat macam mana? Tabur lidah, betul. Okay, obat tabur lidah tu nama sublingual GTN lah, glycerin trinitrate. Okay, biasanya obat ni pakai ketika kecemasan. Okay, so maknanya kalau pesakit tu tiba-tiba azan 7.20 tapi pukul 7 sakit dada sangat. Sungguh saya tu sakit perih sangat dada, tak mau makan. Cahaya takut nak batalkan puasa tu, sanggup tahan. Tapi sebenarnya kali itu kita pegang tak batal lah, sebab obat tu obat tu memang kena letak bawah lidah. Kalau melainkan dia telang, tu terbatal. Okey. Seterusnya obat sembuh hidung. Okey, obat sembuh hidung ni biasanya obat untuk resdung lah. Resdung hak sembuh dengan syarat sebenarnya dia tak sembuh dengan sejuk. Kalau obat sembuh hidung ni sebenarnya kalau rasa boleh adjust sebenarnya masa pakai tu lah. Kalau yang terbaik sebenarnya ketika habis waktu berpuasa lah, sebenarnya lepas buka lah nak boleh pakai pun. Okey, boleh Okey, seterusnya kita pergi bab obat hok batal puasa. Okey, bab obat batal puasa ni ada 4. Memang obat kunyit, obat biji lah. Obat biji tu obat kapsul, obat tablet. Ni hok telang. Memang hok telang, melapisi rongga lah, memang dah batal. Okey. Tu nombor 2, obat minum. Obat minum macam obat batuk. Obat batuk tu samalah, ni orang kata jelas lah. Okey, batu obat paseri. Okey, obat paseri ni obat yang masuk dalam untuk kemaluan wanita lah. Yang ni kebiasaan untuk merawat keputihan. Okey, yang ni memang membatalkan puasa lah. Dan seterusnya obat yang membatalkan puasa adalah suppository atau enema. Okey, obat ini adalah fungsi untuk masuk untuk ubat dubur lah. Biasanya obat yang untuk sembelit, obat sembelit lah. Suppository macam peluru, bentuk peluru gitu, ataupun enema ni bentuk cairan. Tapi dia masuk dalam lubang rongga. Yang ni batal puasa ya. Okey. Seterusnya penggunaan inhaler ketika berpuasa. Okey, inhaler tu obat macam mana ni? Obat mana? Macam mana inhaler? Obat untuk apa biasanya kita pakai? Untuk asma. Okey, untuk asma dan obat lelah lah. Okey. Obat lelah ni untuk maklumatlah jemaah muslimat sekalian lah. Ada 2 lah kegunaan. Satu adalah untuk pelega, satu lagi adalah untuk pencegah. Okey. Yang pelega ni macam mana? Contoh salbutamol lah. Dia ni berfungsi bila mari lelah je baru pakai. Maknanya emergency lah. Satu lagi adalah pencegah ataupun kita bagi nak mengawal lah. Ni kena pakai setiap hari. Pakai lelah dan lelah dia kena pakai pagi sekali, biasa 2 kali sehari lah. Bergantung kepada jenis yang doktor bagilah. Pagi sedut sekali, malam sedut sekali. Okey. Okey. Untuk inhaler ni adalah sedikit orang bahas jugalah. Batal ke tak batal sebenarnya. Kadang hak benda gini memang kadang kalau bincang sampai bila-bila pun tak habis. Jadi kita pegang 2 pendapat lah. Kita dapat 2 pendapat perkara untuk inhaler ni. Satu tu khabar batal puasa, satu lagi tidak membatalkan puasa. Okey. Hak mana batal puasa tu? Sebab inhaler ni hukumnya batal puasa kerana bahan-bahan hak yang sedut tu dia masuk, dia sedut, dia direct sampai ke perut. Mana situ puasa. Mana sebenarnya antara 2 sebab apa jadi gitu, kadang kemungkinan teknik dia, cara sedut dia tak berapa betul. Okey, satu lagi nak mengatakan inhaler tidak membatalkan puasa. Hukumnya kita dapat tahu sebab kita pegang kat hukum dia macam lebih kurang. Kalau ni instinct ataupun orang kata hukum komo lah. Dia cuci rongga hidung tekuk dalam batu dengan bersiwak macam ibarat di kategori obat-obat inhaler ni macam gosok gigi lah. Dan satu lagi dia dalam bentuk aerosol sebenarnya. Okey, ni pun sebenarnya kalau jadi nak batal pun sebenarnya sebab teknik dia pun betul.
Okey. Hok mana-mana siapa hok pakai inhaler tu, maknanya ginilah. Pesakit ni dia beri, orang kata diberi pilihan lah sebenarnya. Kadang nak buat ni atas keyakinan juga. Contohnya ginilah, kalau dia nak pegang juga dapat, dia rasa ni contohnya lah, dia pukul 7 tu dia mari lelah, dia nak pakai hok pelega ni, nama sabu utama tu, nak pakai lelah, dia tu pun dia pakai tu, dia rasa macam air waswa, dia rasa macam batal puasa. Okey, bila dia berpendapat sedemikian, dia perlu menggantikan puasa dan bayar fidyah. Okey, kalau dia pakai tu dan dia yakin teknik betul dan sampai betul, dia tidak telah, mana sahlah puasanya. Maknanya kena pegang dua dua pendapat. Boleh kan? Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke ambil ubat ketika puasa. Okey. Ubat nak ambil puasa ni, okey, biasanya ada yang sekali sehari, betul? Sekali sehari, ada yang sebelum makan, ada yang selepas makan, ada 2 kali sehari, sebelum dan selepas makan. Okay, kita pergi satu persatu dululah. Okay. Kalau untuk sekali sehari, okay, sekali sehari ni kalau puan-puan boleh tengok di buku tu ada nyatakan jugalah. Okay. Kalau sekali sehari ni biasa sebelum makan lah. Sebelum makan ni contoh obat yang kecil manis seperti Gliclazide. Gliclazide biasa. Aja dengar obat Gliclazide kecil manis. Kalau sampai limau ayah tu belum makan. Okay. Obat Gliclazide biasa kalau macam yang setengah jam sebelum makan tu, dia boleh pegang sebelum makan tu, dia boleh gini, waktu orang azan tu dia makan kurma sekali makan obat, lepas tu setengah jam tu dia tunaikan solat dulu, lepas tu baru makan berat. Okey. Ataupun satu lagi, dia ambil 2 jam selepas berbuka. Tapi kebiasaannya kalau nanti kena tanya nasihat doktor, tak semua obat boleh, itulah kena tanya, kadang-kadang kena tanya farmasi okay. Kalau selepas makan tu macam mana? Okay, selepas makan ni tak adalah masalah sangatlah. Nak lepas nyahu boleh, lepas buka boleh. Mana obat lepas makan. Biasa obat lepas makan tu, contoh obat sekali saya obat tahan sakit ke apa semua, kena ambil lepas makan. Lepas buka lah. Okay. Untuk 2 kali sehari, okay, biasa 2 kali sehari ni kena buat gini. Dos pertama tu, kalau mana obat sebelum makan tu, dia kena buat setengah jam sebelum bersahur. Lepas tu selagi macam saya kata tadi lah, kena makan kema dulu, ambil makan obat, mayang, ambil lepas tu baru makan. Lepas tu selagi ataupun dimakan dulu 2 jam lepas tu kena makan obat. Okay. Lepas tu kalau selepas makan ni biasa pun tak ada masalah. Selepas makan ni orang kata dok tingkat sangat lah. Biasanya kalau lepas makan ni 2 kali sehari tu, pas nyahu kali, pas buka. Okay. Okay, ni kalau lama kau susah sikit Okay. Kalau ni 3 kali sehari. 3 kali sehari biasanya ni lah. Ada obat jantung nama Vastarel atau Trimetazidine lah. Kau pernah dengar, ataupun antibiotik amoxi ke yang kena makan 3 kali sehari tu. Okay. Ada setengah-setengah obat tu ataupun isosobat didetrik, iaitu obat jantung yang kena ambil sebelum. Kalau Vastarel selepas. Okay. Kalau sebelum ni, sebelum makan ni, kalau saya bagi contoh isodil lah, obat jantung isodil tu kena makan sebelum makan kan. Okay. Dos pertama dia memang kena makan setengah jam sebelum sahur. Dos kedua dia kena makan kema, tu makan dulu. Lepas tu setengah jam lepas tu mayang tu makan. Lepas tu dos ketiga tu sebelum tidur. Ni rapat-rapat sikit lah. Walau bagaimanapun kadang-kadang kalau lebih masa tu, contohnya dekat lupa dah tidur, nak tengah makan tengah malam tu lupa dah, boleh je ambil waktu sahur lah. Ni mana ingat lah. Boleh ada. Kalau ada saya terlalu laju ni, kalau nak tanya mula kabur ada masalah. Sementara ada masa ada lagi Okay. Kalau selepas makan pula, selepas makan tak ada masalah. Straightforward je lah. Lepas nyahu, lepas buka, lepas tu selepas sebelum tidur. Kira sebelum tidur kita anggap makan dah. Okey, kalau 4 kali sehari nak makan ni pula. Kalau 4 kali sehari ginilah. Ni
kena tanya dulu doktor. Sebab ubat suar ni dok semua boleh orang kata apply atau boleh dok semua boleh letaklah kepada semua pesakit. Dia kena berbincang dulu. Kalau contohnya lah obat antibiotik cloxacillin, kau pernah dengar lah, saya sebut je ni, dok kenal apa je, eli kurang-kurang memang dok suruh ngapa apa lagi kau dengar lagi ada farmasi sebut cloxacillin. Okey, cloxacillin yang orang makan tu 4 kali sehari kan. Okey, contoh kalau macam doktor tu tiba, kita boleh berdiskus dengan doktor sama ada boleh tukar alternatif lain. Contohnya ubat yang memang gu dengan penyakit dia tu, bukan gu kira sesuai dengan penyakit tu. Contoh dengan tukar Augmentin jadi 3 kali sehari atau 2 kali sehari ke macam mana ke. Okey, tapi tak ada orang kata mana-mana, tak kata putus lah. Kalau 4 kali sehari memang kena ikut betul hak mana hak farmasi dengan doktor kau. Dia kena berbincang dulu. Okey, ataupun contoh kalau obat hak sapu ke mana ke, dia kena obat sapu tak ada masalah. Obat makan boleh tukar kepada obat sapu ke. Tengok macam jenis penyakit lah. Contoh chickenpox ke. Kalau biasa satu lagi adalah 5 kali sehari. 5 kali sehari ni biasanya ikut kemudaratan lah. Kalau doktor kata dia ni sebenarnya kalau puasa juga boleh mudarat dia, sebaiknya dia berbuka lah. Dan kira terus dengan rawatan obat dia tu. Okey, boleh aja ya. Okey, kita ni detail sikit lah. Untuk mana-mana yang saudara mara yang mak ke ayah yang ada kecil manis ke apa semua. Okey, hal ni biasa obat dia memang banyak sikit ubat suai dia ni. Okey. Untuk orang yang pesakit yang ada diabetes ni ataupun obat kecil manis ni, okey, pesakit ni memang dia kita pegang gini lah. Dia tak boleh, orang yang nak beribadah ni memang kena minta nasihat doktor dulu, tapi dia tak boleh tinggal nyahu tu orang kata memang sunnah lah, tapi nak katanya orang kata paling utama sekali. Kalau tinggal lagi berisiko sikit lah. Contoh ni tak makan rasa nyahu, dia bangun-bangun subuh dia puasa lalu, agak bahaya lah. Jadi memang kena sahur jangan tinggal, dan bila buka tu sebenarnya dia tak boleh melengah-lengahkan, melainkan ada dia kena makan obat, kena ejah sehari makan. Saya akan beritahu apa ni ya. Okey, ubat suai obat, contoh salah satu obat nama gliclazide juga, tapi gliclazide MR. Okey, yang MR ni okey, hak biasa mana pesakit makan MR ni dia makan, contoh dia dos dia gliclazide MR ni 60 mg sekali sehari. Okey, kebiasaan ni kita pesakit dinasihatkan makan pada waktu pagi. Okey, kalau bulan puasa ni, kalau memang dia mampu berpuasa, dia kena tukar waktu makan ketika berbuka. Okey, macam mana tu, contohnya bila ada azan maghrib tu, dia ikut sunnah, nak ikut sunnah makan kurma sikit, betul ambil obat tu, dan tak lama tu boleh terus makan. Boleh okey, sebut gliclazide apa semua hadap dapat lagi biasa gaduh lagi di hospital lagi sebut gliclazide, ada farmasi punya ngapa lah sikit lah obat-obat kan. Okey, kalau yang cocok insulin macam mana? Cocok insulin tu kalau yang ada insulin tu, kalau dia ada beberapa lah insulin. Hak keruh saja ni biasa malam. Okey, hak malam ni biasa tak ada berubah pun, cocok macam biasa je. Yang berubah biasa yang pra-campuran ataupun kita sebut nama innovator dia Mistat lah. Insulin Mistat cocok 2 kali sehari. Okey, untuk yang pesakit yang cocok premix ni, hak mana 2 kali sehari, saya bagi contoh lah mana-mana yang pesakit, dia kena cocok 20 unit 2 kali sehari. Okey, tapi kalau dia nak puasa, dia kena cocok 20 unit tu setengah jam sebelum berbuka. Contoh azan 7.20 tu 7 tu boleh cocok. Dan kita pegang lah hak cocok tu memang tak batal puasa maknanya kalau tak, jangan pula tiba-tiba tak bercocok takut lagi kan batal puasa. Okay. Kalau ada rasa takut hypo, cocok setengah jam tu lama nak takut dan nak makan apa semua, boleh cocok buat awal sikit 15. Tapi kita buat setengah jam sebab untuk keberkesanan dia lah sebenarnya Okey. Dan kan saya sebut tadi 20 unit 2 kali sehari tak. So hak waktu sahur tu kena cocok juga, tapi separuh dos sahaja. Maknanya hak yang 22 kali sehari tu akan jadi 10.
Okey, kalau hok cocok ada hok jenis nama dia atrapik ataupun atrapik betul dicampur pula dengan hok keruh insulata. Okey, atrapik nama biasa dengan bolus lah. Okey, hok bolus tu yang 3 kali sehari tu dia akan berubah cara cocok dia menjadi 2 kali sehari. Maknanya yang waktu bukan bulan puasa tu dia kena cocok pagi, tengah hari, petang tu. Tengah hari tu dia skip, dia akan jadi waktu buka sekali nyawa sekali. Kalau tak ajar dengar apa hadam dulu lah. Lepas tu waktu malam tu dok berubah sama lagi. Okey. Okey. Untuk orang Kecimani ni dia dia akan ada tanda-tanda lah. Ada 2 tanda-tanda yang memang kita kena ambil tahu lah. Orang Kecimani ni macam mana? Dia ada hypoglycemia dengan hyperglycemia. Okey, apa maksud hypoglycemia? Okey. Hypo tu rendah lah. Dia kurang daripada paras yang kita nak lah. Hyper tu melebihi paras yang normal, tinggi sangat. Okey. 2 tanda-tanda hypo ni kadang-kadang ada lebih kurang sama lah. Ada yang sama, contohnya sangat letih, kalau lapar, hypo pun ada lapar, hyper pun ada lapar, lebih kurang belaka. Kadang batu kalau jelas sikit, biasa hyper ni dia kerek sikit kecing, apa semua Tapi contoh nak tahu hyper dengan hypo ni kadang-kadang dengan simptom saja tak cukup. Jadi nak buat kena, cara dia adalah kena cek pakai glukometer. Hak mana ada rumah ni semua lek-lek hak tak ada, kita cari satu lah. Tapi kalau tak ada, memang kita ngarang simptom lah. Simptom yang saya buat dia hypo, lapar, peluh apa semua tak. Kalau hyper mari dahaga, jadi nak kecing sangat tu. Tapi kalau hak molek sekali, cek gula hak cocok jari tu lah. Kalau mana ada. Okey, macam mana nak tahu kalau pesakit orang pesakit yang ada Kecimani ni dia berisiko lah sebenarnya. Berisiko sikit sebab dia melibatkan insulin kan. Jadi kalau contohnya nak tahu kerana dia molek gendok, okey, contohlah sebaik-baiknya kalau ada glukometer tu, kalau lepas yin nyahu tu, okey, lepas 2 jam tu daripada yin nyahu tu, ambil sekali bacaan. Contoh bacaan tu lepas, ataupun nak comel ke lepas azan subuh tak apa, ambil sekali bacaan. Contoh gula tu tiba-tiba diparas bawah barah pak lah, senang gitu. Saya ambil 3 pak bawah pak, hati-hatilah. Sebenarnya kalau dia ni ada tanda hyper, bawah pak ni contohnya gula 3, nak bertahan 13 jam. Puasa tu 13 jam, 14 jam, 14 nak bertahan sampai kan tu dah asal dulu rasa nak gitu ke. Jadi tak lihat. Jadi kalau boleh, kalau memudaratkan kita, sebaik-baiknya kita tak boleh besang. Kalau besang tak ada nak ibadah lain tu lalu sebab tarawih boleh buat lagi. Puasa, walaupun puasa contoh kena break puasa tu, tapi ibadah lain buat. Tapi nak pilih antara 2, tak boleh buat dua-dua ke, pilih salah satu saja. Gitulah Okey, maknanya nak khabar kalau bawah pak tu senang cerita gini lah. Kalau memang rasa berisiko, buka puasa tu macam mana dia kena makan lah. Tapi obat kena makan kau, jangan hypo saja tapi obat tak makan, dia kena makan kau obat tu. Okey, satu lagi adalah paras melebihi 17. Okey, hak 17 ni 17 pun tak boleh juga. Dah berapa bab 17? Okey, sebab 17 ni gula tinggi sangat, badan ni perlu sangat insulin sampai tahap dia darah ni senang berasid lah. Dia cenderung dia akan jadi DKA ni, nak kata darah tu asid sangat sampai boleh pecah lemak-lemak. Ni nanti boleh baca lah lagi buat apa. Tapi saya pendekkan, saya ringkaskan, pesakit tu boleh koma, boleh jatuh besar, dan dia sangat dahaga sebenarnya. Dia perlukan air untuk membuangkan asid-asid tu. Jadi orang gula tinggi sangat pun tak boleh, rendah sangat pun tak boleh. Kalau tu boleh nasihatkan mak. Kadang-kadang mungkin mak ngayuh kita dia nak puasa sangat, tapi sebelum melarat cakap baik-baiklah, kata dia tak bersiko. Tapi gani nak buat contoh kalau orang tak ada glukometer rumah, dia tak ada alat tu, dia kata, tapi dia ada tanda-tanda tu rasa macam kenaling. Pukul 7, pukul 8 mari kenaling lah apa semua. Jangan lock lah, walaupun doktor nak pergi hospital nak check kat ni, nampak tanda-tanda gitu, buka je lah, bahaya, risiko ke dia. Okey, boleh
Okey. Okey, kalau macam kalau apa-apa benda ni ceramah ni lebih kepada umum lah. Dok semua sama Maknanya kita pegang kat mana hak mana orang kata lebih pengetahuan umum saja. Maknanya kalau orang tu dia tak pasti boleh tanya doktor atau farmasi lah untuk kesihatan nasihat dia. Okey. Sebab kesihatan kita ni memang diutamakan dulu sebelum nak buat apa-apa. Kalau kita pesang, yang paling kita risau sebenarnya bila dia stroke dan bila ada luka, dia ada jadi banyak buat keceman. Orang yang ada keceman ini dia ada banyak komplikasi dia. Luka lambat baik, dan bila paling risau sebenarnya bila saraf ni dah rosak, dah sampai kaki dah, senang dapat dia. Luka contoh, luka yang kena tu contoh sekejap mata je, dia akan jadi lambat baik, payah lah. Jadi dah sebut ke tahap gitu tu memang kena langkah jaga-jaga dulu Okey, ganda-ganda pun macam saya kata Jadi apa-apa sebelum kalau rasa tak yakin, bila dia dekat kaunter farmasi tu doktor, kalau rasa tiba-tiba rasa ragu-ragu, boleh je tanya, obat yang saya makan ni macam mana, kami sedialah. Kami sedia terangkan macam tanya je, tak perlu ragu. Kalau orang contoh nak pasti nak cocok insulin ke kan, cari waktu dia, boleh tanya ke kami. Okey. Okey, sebelum saya akhiri ni ada apa-apa soalan tak daripada jemaah muslimat sekalian? Akak tangan apa? Kawan saya tu jumpa. Ada orang tanya tak? Cik nak tanya ke atau? Okey, Dr. Tamizi, ada tambahan ke? Okey, kalau tak apa, kalau macam malu nak tanya apa semua, boleh je tanya soal kami. Saya ada dekat sini, sementara saya duduk sini apa semua. Okey, kalau mana dah dapat buku tu nanti boleh kabur je, saya ada lagi ekstra sini. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya sudahi dengan surah Wal-As. Okay. Dan yang moleknya datang daripada Allah, dan buku tu daripada saya lagi lah. Bismillah. Okay. Terima kasih banyak kerana mendengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran bagi pihak Kawasan Lepas Nanti merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Zarif bin Muhammad Rumli atas penyampaian kuliah Maghrib Kesihatan sebentar tadi. Jadi andai kata ada kemusykilan, ada apa-apa soalan pertanyaan boleh dikemukakan sekarang Jika ada ataupun selepas ni lah boleh jumpa dengan doktor ada di sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Tarmizi yang membawa kita malam ni kuliah Maghrib Kesihatan. Mudah-mudahan kita tahu ubat yang kita makan dan perlu kita makan, sama ada ubat itu perlu dimakan selepas sahur ataupun selepas berbuka ataupun semasa nak berbuka dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan hilanglah rasa keliru biar kita tahu. Terima kasih atas kesetiaan, terima kasih atas perhatian sehingga ke saat ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.